Ya, baik penonton, dalam kita masyarakat Malaysia menyambut Ramadan dengan penuh gembira, tetapi ada juga saudara-saudara kita di Palestin yang tengah menderita kerana baru-baru ini tim Zionis telah pun melancarkan serangan kepada mereka di sana. Jadi kita nak kongsi pada anda sebenarnya di Malaysia walaupun saudara kita jauh di Palestin, kita tetap mengambil inisiatif untuk membantu sebaik mungkin. Jadi kita bawakan hari ini di studio iaitu Tuan Haji Kamarul Zaman Syahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Assalamualaikum. Terima kasih kena Baik, jemputan. Tuan Haji, kita nak lihat kepada situasi ketika ini di Gaza, di Palestin. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kepada kita rangkumannya apa yang berlaku di sana sekarang ini? Ya, kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sedia maklum memang ceasefire telah diumumkan pada bulan 10 dulu kan, tapi berlaku juga serangan-serangan yang terkini pun berlaku beberapa hari lepas kan. Cuma kesan dia sebagai rakyat Muslim, masyarakat Muslim di Gaza dan seluruh dunia, masing-masing menunggu untuk meraihkan ketibaannya Ramadan. Kita rakyat Malaysia pun dah tunggu dah. Ada yang dah plan 30 hari Ramadan nak semayang tarawih kat 30 masjid dan sebagainya. Macam tu jugalah orang-orang di Gaza mengharapkan sesuatu untuk menyemarakkan lagi Ramadan. Tapi apakan daya kan. Kita tahu masjid-masjid yang telah dibom apa semua, tapi dia masih mencuba untuk meraihkan bersama keluarga, untuk memakmurkan Ramadan bersama-sama. So runtuhan-runtuhan masjid pun diorang cuba nak repair balik, bina balik supaya boleh menyemarakkan tarawih bersama, buka puasa bersama dan sebagainya. Sebagai manusia biasa memang harapan itu tinggi. Cuma suasana kita tahu ketika ini memang mencabar sekali lah bagi rakyat Gaza itu sendiri, insya-Allah. Jadi di waktu situasi yang cukup getir untuk mereka di Palestin ini, apa yang dilaksanakan oleh MyCare untuk membantu keperluan-keperluan mereka di sana? Jadi alhamdulillah sebagaimana rakan-rakan NGO yang lain, MyCare terlibat dalam usaha untuk memberi bantuan seadanya kan. Setakat ini alhamdulillah kita telah pun memulakan penyediaan untuk bulan Ramadan. Dia keperluan tu macam-macam. Dari sudut makanannya, dari sudut keperluan kesihatan dia, dari sudut keperluan psikososial dia dan sebagainya kan. So alhamdulillah perancangan telah kita mulakan. Hari pertama Ramadan pun telah kita salurkan bantuan, paket-paket iftar, paket makanan, masakan dan sebagainya. Juga kalau tak gambar-gambar, alhamdulillah MyCare mensasarkan pada Ramadan ini 4 juta untuk sumbangan. Tapi untuk Palestin sahaja lebih daripada separuh. About 60% of the focus of that 4 million untuk tumpuan kita di Gaza dan juga di tebing barat dan kem-kem pelarian di Lebanon dan sebagainya. Tapi khusus untuk Gaza, sebab advantage-nya sebab kami ada pejabat di Gaza. Kami ada staf yang menguruskan secara langsung. Jadi memudahkan dari segi penyelarasan, dari sudut pelaksanaan dan perancangan-perancangan di dalam. Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu juga Tuan Haji dari segi sistem penyaluran bantuan kepada mereka di Gaza ini, bagaimana MyCare mengendalikannya? Okey, alhamdulillah MyCare dari sudut pelaksanaannya bergantung daripada berbagai fasa dan berbagai skop. Pertama sebab kami ada pejabat di Gaza. Memang perancangan telah kami mulakan sejak awal lagi. Kalau untuk pengetahuan umum, semenjak genosid pada 7 Oktober 2023 sehingga kini, MyCare telah menyalurkan sekitar 30 juta ringgit bantuan. Termasuklah bulan Ramadan ni yang saya cakap tadi tu. So pejabat kami memang melaksanakan secara langsung, menguruskan, mengusahakan, merancang, negotiate dengan supplier dekat dalam. So itu di peringkat pejabat kami di dalam. So luar pula kami bekerjasama dengan NGO-NGO antarabangsa di luar untuk menguruskan penghantaran ke dalam. Jadi alhamdulillah perancangan awal kami 5 truk makanan kami dapat masuk melalui pintu Rafah pada seminggu sebelum Ramadan untuk persiapan Ramadan dan sebagainya. Itulah dari sudut di dalam ofis kami melaksanakan, dari luar kami bekerjasama dengan NGO antarabangsa untuk bawa dalam dengan pemantauan pejabat kami dekat dalam juga. So, kami ada staf dekat dalam yang menguruskan alhamdulillah. Apa antara cabaran sebab sekarang ni contoh di Gaza 4 musim juga kan, ada musim sejuk dan sebagainya, tapi okey sekarang dah masuk ke spring dan sebagainya, mungkin cuaca pun dah semakin kurang, tapi tetap ada cabaran tersendiri kan. Apa yang boleh dikongsikan? Ya, sudah tentu.
ini tahun yang ketiga mereka melalui Ramadan selepas genosid. Dalam peperangan tahun ketiga masa peperangan. So kemah-kemah, shelter, sebab bangunan runtuh, rumah runtuh dan sebagainya, masing-masing supply dan bantu dari sudut perkemahan dan repair rumah-rumah yang ada. Dari sudut perkemahan, alhamdulillah, MyCare antara yang awal bagi perkemahan, kita dah bagi pada awal 2024 dulu. Tapi after 2 years, can imagine wear and tear. Bukan kita kemah sonok-sonok, tapi kemah untuk menetap. Dan cuaca tadilah, cuaca dengan musim panasnya, musim winter, wear and tear itu berlaku. Sekarang ni antara yang terdesak kemah. So di mana dengan suasana sejuk tadi itu, terpaksa sejuk dan bersemayam tarawih dalam keadaan tak ada aircon, tak ada heater lah. Sudah tentunya. So terpaksa pakai baju tebal dan sebagainya. Bayangkan anak-anak dan sebagainya. Kita dengar banyak kes-kes kematian anak-anak kecil yang baru lahir disebabkan oleh kesejukan. Winter dan sebagainya. So itulah memang cabaran. Usaha kita untuk usaha sebaik mungkin. Rakyat Malaysia, alhamdulillah, dengan bantuan kerajaan Malaysia pun telah banyak menyalurkan bantuan, tetapi keperluan tu memang banyak lagi, kan? Sebab tadilah wear and tear, makanan, sebab semua pertanian-pertanian telah dibom. Betul. Industri makanan-makanan pun tak boleh. Traders, bantuan makanan selepas ceasefire, konon-kononnya 600 truck boleh masuk, tapi yang masuk 200. Kan? So 1/3 of the needs itu bantuan dari sudut bantuan kemanusiaan ke dalam. Traders boleh masuk, tapi bila traders masuk, harga pula. Kan? So itu yang sometimes kita boleh dapat supply dekat dalam, tapi harganya terlampau mahal. Itu menjadi antara cabaran-cabaran utama untuk bagi basic needs. Basic needs tadi, makanan, minuman, perubatan, pendidikan. So all this memang area of focus untuk daripada semua NGO. Kadang-kadang kita merasakan benda tu just another day, benda ni kita kadang-kadang kita nak imagine, kita nak bandingkan dengan kita dekat Malaysia ni yang semuanya ada. Makanan ada, minuman ada, pakaian. Kadang bila kita nak berkatakan sesuatu, kita imagine benda tu keadaan kita di sana, tapi just bayangkan mereka di sana dalam keadaan sedemikian. Hancur semua, kan? Rafah tu habis diratakan dan sebagainya. Kawan saya yang dekat sana dulu ada banglo apa semua dekat Rafah, family punya house and so on, tapi dah habis dirun out. Sekarang duduk di dalam kemah. So kemah pula dah mula hancur, dah mula apa. So quite challenging untuk mereka di sana. So boleh-bolehnya kita bantu setakat apa yang kita boleh, dan juga doa supaya genosid ini dapat dihentikan, tekanan dari pihak antarabangsa supaya insya-Allah kehidupan itu kembali normal untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Setiap kali Ramadan pasti akan ada serangan. Dah 3 tahun berturut-turut selepas 2023. Jadi kita nak dapatkan sedikit hikmah mengenai semangat perjuangan mereka yang mereka tunjukkan sehingga ke hari ini. Jadi mungkin Tuan boleh gambarkan bagaimana mereka ini walaupun dihencap oleh tentera Israel tetap juga bersiap sedia dan juga ingin mengimarahkan bulan Ramadan ikut kemampuan mereka di sana. Betul. Antara isu ceasefire itu, mereka yang dekat luar boleh masuk ke dalam, mereka yang di dalam boleh keluar untuk perubatan dan sebagainya. Ada numbers antara 50 dengan 150, tak pasti mana satu. Tapi kebanyakannya ramai yang dari luar yang nak kembali ke dalam. Bukan yang ramai-ramai dekat dalam nak keluar. Mereka tak mau keluar sebab mereka tahu that is their land. Tanah mereka. Tanah mereka, tanah air mereka, tanah pusaka mereka, tanah Islam. So challenge dia untuk ramai yang boleh masuk nak balik dalam untuk menyemarakkan dan untuk membantu mereka di dalam. So those are the things yang kita merasakan semangat tu memang kental. Masyarakat kita, just imagine Masjid Al-Aqsa, bumi Islam, and they are that representing kita. Kan, kita dekat sini setakat apa yang kita boleh bantu, doa yang terkecil-kecilnya dengan bantuan lain supaya insya-Allah bantu mereka dekat dalam menghidupkan kembali jiwa-jiwa mereka dekat dalam, anak-anak kecil dan sebagainya, supaya insya-Allah mereka kekal di tanah mereka. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan lebih lanjut, kan, bagaimana sebenarnya komunikasi antara pihak NGO, MyCare dan juga pihak Israel di sana. Sempadan itu dikawal sepenuhnya oleh pihak rejim Zionis, kan? Rafah Utara
daripada semua sudut. Jadi saya difahamkan tadi Tuan Haji dah sebut ada kolaborasi dengan pihak NGO antarabangsa. Tapi lapisan komunikasi itu mungkin Tuan Haji boleh perincikan dengan berlanjut bagaimana untuk mendapatkan kelulusannya, cabarannya. Sepatutnya 600 lori masuk tapi 200 saja. Di mana prioritinya? NGO mana yang masuk dulu? Barang mana yang masuk dulu? Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Itulah challenge ini. Selepas 2 tahun ni banyak yang merasakan they want to control the thing, the movement keluar masuk. Kerajaan Egypt sendiri sudah pastilah kan. Banyak NGO antarabangsa yang masuk, apa peluang, apa kelebihan, apa kekurangan NGO di Egypt sendiri. So banyak challenges dekat situ. Tapi alhamdulillah itulah kerjasama di peringkat antarabangsa kita. MyCare bukanlah sebesar NGO antarabangsa, tapi kita bekerjasama yang boleh memudah carakan untuk bawa bantuan ke dalam. So kerjasama dengan Palestinian Red Crescent dulu, dengan kerajaan Egypt sendiri dan juga dengan kerajaan NGO antarabangsa yang ada hubungan yang baik dengan kerajaan Egypt. So we work with them. Kalau kita sendiri memang salah setakat 5 truk aja compared to hundreds of trucks yang orang lain boleh bawa, why not kita kerjasama. So sebab bantuan tu daripada berbagai sudut. So we have got to work together. Kadang-kadang kita merasakan kita sahaja yang buat pun tak betul. Sebab keperluan tu banyak. So kita guna ruang-ruang networking yang ada untuk memudahkan, insya-Allah. Ya, kalau dengan kita mengambil tenaga ini lagi mudah urusan kita untuk kita memberikan bantuan kepada mereka di sana. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Kamarul Zaman Shahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif MyCare kerana bersama kami, dan kami mendoakan agar segala usaha yang telah dilakukan oleh MyCare ini terus sampai ke sana dan juga kita dapat memberikan senyuman yang dapat kita lihat dan juga zahirkan menerusi bantuan yang telah pun kita hadiahkan kepada mereka di sana, insya-Allah. Ayo sama-sama kita bantu mereka untuk mendapatkan ataupun merasai nikmat bulan Ramadan yang normal seperti umat Islam yang lain berada di seluruh dunia. Kita sajalah antara mereka ataupun masyarakat yang boleh diharapkan mereka untuk panjangkan doa kehendak Ilahi untuk memastikan agar situasi ini akan kembali pulih seperti biasa. InsyaAllah kami doakan. Baik, terima kasih lagi sekali ya Tuan Haji bersama kami.